kuah merah pekat, ikan senangin yang lembut, bendi yang ranggup dan rasa asam pedas yang cukup kick. Inilah asam pedas ikan senangin yang wajib anda cuba. Resipi yang mudah tapi rasanya istimewa. Sedap sangat makan dengan nasi putih dan juga kalau nak hirup macam tu kuah dia pun dah cukup menyelerakan masam-masam pedas-pedas. Bayangkan. Jom kita buat. Resipinya sangat mudah. Mula-mula kita panaskan minyak. Macam biasa minyak kena lebih lah ya. Kemudian kita masukkan 1 biji bawang besar yang telah dihiris dan dalam 5 ulas bawang putih yang kita dah hiris halus macam ni lah ya. Masukkan 1 biji tomato sekali. Semua bahan-bahannya kita tumis dia sampai agak kekuningan dan tomato pun layu macam ni. Kemudian masukkanlah cili kisar. Cili kisar ni kita dah tambahkan setengah biji bawang besar, kunyit hidup 3 cm dan sedikit belacan. Dah kisar tu kita masukkanlah dalam bahan-bahan ni dan kita tumis dia sampai pecah minyak. Sambil-sambil tu kita masukkan gula aren atau gula biasa pun boleh lah ya. Dalam satu sudu yang ni saya ambil cube dia lah. Satu kecil cube kita masukkan awal supaya dia cair dan kita masak sempurna dan pastikan bahan-bahan ni semua perlu dimasak dengan betul. Dan kemudian kalau suka masukkan terung bulat. Saya suka terung bulat sebab tu saya masukkan terung bulat. Kita masukkan awal terung bulat ni sebab dia ni agak keras sikit tapi sedap ya. Kita masak sekali terung bulat ni. Kemudian kita tambahkan garam secukup rasa. Lepas tu kita masak betul-betul hingga terung tu lembut sikit lah ya. Kemudian kita masukkan air asam jawa yang kita perah. Masukkan separuh dululah ya. Sebab nanti kita boleh rasa lah kalau nak masam lagi. Kita boleh tambahkan. Kemudian kita tambahkan air biasa. Sebab kita nak cairkan sedikit lah asam pedas kita ni ya. Pekat sangat dah kuah dia kan. Masak lagi. Sekarang kita boleh masukkan daun kesum. Kita dah cuci-cuci daun kesum tu bersih-bersih. Kemudian kita masukkan sekali lah daun kesum ni akan bagi rasa wangi dia. Kita masak sekali. Dan kita masukkan ikan senangin kita yang kita dah potong-potong lah. Ikut besar mana yang kita suka lah ya. Kalau nak pakai ikan lain pun boleh sahaja. Tak ada masalah. Resipi sama sahaja. Kita masukkan ketulan ikan ni. Dan kita boleh masukkan bende. Kalau suka bende, bolehlah masukkan bende sekali. Macam ni. Gaulkan pelan-pelan. Dan biarkan dia masak. Kita tambahkan sedikit air. Nampak macam dah pekat sangat kan. Sebab kita kalau nak hirup-hirup tu, kita suka yang jenis ada kuah-kuah sikit, cair-cair sikit kan. Sekarang bagi dia mendidih lah kejap ya. Lepas tu bolehlah rasa asam garam dia ya. Ikut selera masing-masing. Mana yang nak rasa masam lebih tu, bolehlah tambahkan asam jawa sedikit lagi. Kalau garam kurang, masukkan garam. Bagi dia mendidih. Ikut selera masing-masing lah. Dah siap dah asam pedas dari dapur Ami. Puan-puan kena cuba resipi yang sangat simple, mudah. Puan-puan masak apa hari ini? Cuba bagi tahu saya di komen ya. Dan puan-puan dari mana? Yang follower saya ni daripada negeri atau negara mana? Saya nak tahu. Please komen di bawah. Bolehlah kita sharing kita punya resipi masing-masing. Kalau ada apa-apa yang tak kena, boleh komen bagi tahu saya. Sama-samalah kita share kita punya idea resipi kita. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.